Okay. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Kembali kita bersama podcast merenung kembali keluar jendela. Bukan. Saya ingin menjemput sahabat kita bernama Bahagia. Bahagia, sila. Okay. Assalamualaikum Bahagia. Waalaikumsalam Bahagia warahmatullahi wabarakatuh. Okey Bahagia. Ya pakcik. Bahagia dari mana? Saya dah balik meniaga cik. Oh, dari balik berniaga. Lama dah berniaga. Berniaga kat mana? Berniaga kat mana? Saya berniaga kat pasar malam. Sikit. Pasar malam pasar buaya darat cik. Sebut sikit. Dia dengar. Mic ni dia dengar. Saya minta maaf cik. Saya katak potong burung. Okey, tak apa. Okey, dari mana tadi? Mana pasar malam buaya darat. Buaya Darat. Dekat Rawang. Dekat Raub. Sungai Buaya Darat je lah. Cik, tukar tempat duduk boleh? Saya tak selesa kat sini. Boleh. Jangan cik. Okey. Jangan nampak sangat. Kenapa cik? Macam kita macam apa? Macam nak kahwin pula. Macam LGBT. LGBT. Okey, sini okey. Dah, pandang kamera. Saya malu cik benda. Okey, Saya berani pandang muka cik. Okey, tak. Kita nak straight depan lah. Okey, soalan pertama cik apa? Diorang nak tanya ni. Manusia-manusia nak menanya. Ya, soalan pertama saya. Cik Bahagia dah berapa lama berniaga? Meniaga maksud Meniaga saya apa? meniaga ikan barang basah ikan longgok lah kat pasar malam lah. Dah berapa lama berniaga? Saya Tengok kamera. tengok kamera. Saya sekarang dah 28 tahun. Ayah saya dah 60 tahun. Okey. 60 tahun campur 28 tahun. Berapa cik? Lama sangat fikir tu. 60 tahun campur 28 tahun berapa cik? 60, dia dah jadi 88 tahun dah. 88 tahun saya dah berniaga cik. 89 tahun ni. 88 tahun. 88 tahun dah berniaga. Daripada awak umur satu bulan ke apa? Tak, ayah saya dulu kan berniaga. Okey. Betul, saya dah berniaga kan. Okey. Lepas tu campur dengan umur saya berapa? 28 tahun. Ayah saya dah berniaga 60 tahun. Maknanya awak lahir awak terus berniaga. Maksudnya daripada perut mak awak lahir tu, awak tengah mengandung tu. Bukan, saya mak awak tengah mengandung. Maksudnya awak dalam perut tu dah berniaga dah. Bukanlah saya berniaga, saya mendoakan lah. Dalam perut tu awak saya mendoakan lah, ya Allah, berilah saya meniaga dalam perut mak saya ni, semoga saya menjadi anak yang berguna. Anak yang soleh, bukan anak yang soleh, bukan anak yang toleh kesalahan orang. Macam tu lah saya doa. Faham. Tadi macam ada nak kias kat orang ke tadi? Tak. Macam ni. Okey, soalan kedua Cik Bahagia. Macam ni. Masa awak berniaga, apa satu pengalaman yang awak nak share kat orang? Pengalaman yang saya nak share. Pengalaman pahit manis. Bagi saya kan cik kan, masa berniaga tu apa yang orang customer tu tiba-tiba datang, makan busuklah ikan ni. Ikan tak pernah. Tak ada. So far macam mana? So far macam saya tengok kamera. Macam saya berniaga ni kan, encik-encik dan puan-puan, datuk-datuk dan seri kan, macam mana saya berniaga ni, saya tak nak pun duit tu sebenarnya. Bagi saya kan, bakti kepada mak dengan ayah saya tu lagi penting. Walaupun orang pandang hina saya tak ada duit, saya tak kisah pun. RM20 macam saya berniaga, RM50 ayah saya simpan, RM20 ayah saya bagi kan. Betul. Maknanya RM20 tu bagi saya cukup. Walaupun bagi saya kan, dalam pemikiran saya kan, ayah saya ni cuba nak tahan gaji saya ke apa, rupa-rupanya bila saya fikir balik, benda tu ada kebaikan dia. RM50 dia dah simpan. Itu pengalaman lah. Pengalaman dalam perniagaan lah. Pengalaman dalam perniagaan? Itu belum cerita pengalaman lagi. Baru cerita pasal
kewangan. Oh, kewangan. Ah, Okey, bila faham. pengalaman saya berniaga ni Slow sikit, kan, slow sikit. Mic okey, mic boleh dengar. ragam manusia tu macam tu lah cik. Macam kita dah bagi murah kan. Okey. Lepas dah bagi murah kadang-kadang kita dah tambah. Oh, Dia dah minta kurang, lepas tu kita okey. tambah lagi kan. Maknanya customer ni kadang-kadang Kesian cik tak boleh tengok. kurang ke macam tu? Bukan tak boleh kurang. Maksudnya? Kita pandang muka orang tu kita macam Dia pun memerlukan, dia pun sebab tengok dengan anaknya bawa 3-4 orang. maknanya cik ada simpati, kesian, simpati Bukannya lagi lah. kita nak menunjuk-nunjuk kita setiap kali orang tambah, orang datang kita tambah, bukan kita nak menunjuk, tapi kita pandang je anak dia kan. Kita rasa macam, weh, akak ni 4 orang kan. 4 orang kan. Dengan anak, masuk anak 5 orang kan. Takkanlah aku tambah seekor ikan ni miskin aku, tak mungkin lah. Tak mungkin lah kan. Oh, itu satu pengalaman lah. Pengalaman dalam perniagaan. perniagaan. Makna satu dia punya isi dia customer suka cerewet lah sebenarnya. Customer ni macam-macam ragam. Macam-macam ragam. Tapi bila kita buat macam tu cik kan. Okey. Macam mana orang ni kan dia suka. Dia suka kan. Bila dia suka kan. Besok-besok dia datang lagi. Dia datang lagi. So, bagi saya cik, kalau kita tambah seekor, 2 ekor, kan? okey. Sebab kata orang tak miskin lah. Betul? Berniaga sambil bersedekah lah. Melainkan orang tu dah ada duit ke kan. Okey. Macam modal dia kan. Nak tambah seekor pun mungkin dia berfikir 88 kali kot. 88 kali Betul. Sebab apa? Dah 800. Sebab katanya modalnya je dah 1,500 kan. Bukanlah, tapi saya tak pernah dengar lagi. Ni tentang melalut ke mana ni? Melalut mana? Ni melalut ke mana? Ini melalut cerita tentang manusia-manusia yang ada nikmat yang Allah bagi sikit duit tu. Makin dia ada duit kan, makin dia nak hulur seekor ikan pun macam berfikir 88 kali. Cik faham tak? Okey, tak apa. Kita stop kat situ. Okey, sekarang ni soalan kedua saya lah. Bila awak berniaga tu, duit tu awak rolling macam mana? Awak simpan ke awak beli apa? Saya tolong Apa yang awak beli? Saya tolong ayah saya cik. Oh, Saya RM20 je sehari. Sehari RM20? Mana RM20 tu awak simpan setiap hari lah RM20? RM20, RM50 ayah saya simpan. Tapi duit makan semua macam mana? Ayah saya tanya saya kadang-kadang nak makan burger ke? Oh, burger. Tu duit makan tu. Dekat situ saja kadang-kadang air saya dah beli dah berapa ringgit dah. Air apa tu? Air apa? Air tebu kadang-kadang. Lepas tu air minum biasa-biasa lah. Lepas tu kadang-kadang tahu bakar, kadang-kadang nasi ayam. Okey lah, awak dapat gaji sehari RM20 tu, tengok kamera. Awak dapat gaji sehari RM20. RM20. Bukanlah RM20, RM70. Tadi awak kata RM20. RM50 kan ayah saya dah simpan untuk bayar kuda kepang yang kat rumah. Kuda kepang tu kuda? Yang Y16 yang trending tu. Okey, stop, tak apa. Maknanya RM50 ayah awak simpankan untuk awak. RM20 duit belanja awak bagilah. Duit belanja saya beli tu lah cik, beli herba-herba kadang-kadang. Herba maksudnya herba macam mana? Herba macam buah goji. Buah goji kan macam orang Cina kan. Dia kan makan buah goji kan, umur dia panjang kan. Macam saya beli daun cik, daun herba. Daun herba macam daun apa kan. Okey, tak apa, sudah jauh sangat melalut. Okey, kita cut sampai situ. Okey. Sekarang ni saya nak soalan cik pun agak complicated sikit je. Complicated sikit. Okey, macam ni lah. Orang nak tahu yang Cik Bahagia ni dah berkahwin ke belum? Saya orang kata berkahwin, saya belum cik. Belum kahwin? Tapi saya ada minat seorang dekat yang... Siapa tu? Cuba boleh cakap ke ni? Siapa minat? Takkan saya nak luahkan hati. Tak apa. Saya nak tanya nama perempuan pun malu cik. Ini podcast saya ni sesi meluahkan hati semua boleh. Saya nak tanya nama perempuan pun saya malu cik. Kenapa malu? Tak tahu. Sekarang ni awak bujang lah. Saya bujang lapuk, dek stroke telajak. Okey, macam ni. Awak tak ada teringin lah nak kahwin. Tapi cik pernah dengar tak? Apa tu orang kata pepatah Melayu? Tuah ayam nampak di kaki. Tuah manusia nampak di langit.
Ya, Tuhan manusia, Okey. orang kata tiada siapa yang tahu kan. Slow sikit. Tiada siapa yang tahu. Slow sikit. Ya. Okey. Sebenarnya dia salah tu. Salah macam mana? Tuhan manusia Allah sahaja yang tahu. Oh, bagus lah ayat cik bagus. Korang Ah, dengar betul-betul ni ayat cik. betul. Macam mana? Ulang balik tadi. Tuah ayam nampak di kaki. Okey. Tu kan lepas tu dia sambung apa? Tuah manusia siapa Siapa yang yang tahu. Maknanya dia nak pertikaikan Allah tu tak ada. Hmm. Kan padahal tuah Slow manusia sikit. Allah yang tahu. Hmm. Ah, macam contohlah orang pandang hina kat saya ni kan. Saya tolong ayah saya tak ada duit, saya tak ada apa kan. Tolong ayah kau berapalah sangat duit kan. Faham. Kan? Faham. Tapi bila saya fikir balik kan, mana tahu tu jalan terakhir saya untuk orang kata apa kan. Kita ni jahat kan, kadang-kadang nakal kan. Oh, maksudnya jalan terakhir awak tu maksudnya awak nak mati lah. Ha? Nak meninggal lah bukan? Kadang-kadang cik kan, elok kita Serius mati daripada kan umur sampai 100 tahun tapi penuh dengan apa? Makan duit rakyat. Cik faham ke? Oh, faham. Betul. Lebih baik kita pergi dulu. Pergi dulu. Dosa kita pun Dosa tak kurang. tertanggung. Dosa kita pun kurang kan. Besok. Okey, cik bagi lah. Saya pun masa dah tak berapa nak banyak. Dia Tu je soalan cik. dah tak apa. Kita sambung next episode. Oh, saya banyak cerita lagi nak luah kat cik. Nak cerita pasal apa? Okey, tak apa. Next episode kita cerita. Okey, ni last. Soalan last. Soalan yang agak-agak apa deeper Okey. sikit lah. Cik bahagia macam ni lah. Macam mana? Saya bagi satu cabaran lah. Cik bagi. Ni last lah. Kalau cik bagi boleh buat satu bunyi ni. Ya Allah, ibu. Sabar dulu. Saya bukan haiwan cik. Ya, contoh. Oh, contoh. Kalau cik bagi boleh buat satu bunyi ni. Saya akan bagi cik bagi hadiah lah. Setuju ke tak setuju? Bunyi tentang apa cik bunyi haiwan ke? Ya, dia tentang haiwan. Bunyi guruh di langit ke? Dia tentang bunyi haiwan lah. Oh, haiwan. Ni contoh. Kalau cik pandai bunyikan benda tu, saya bagi cik. Haiwan tu haiwan-haiwan yang dipandang hina ke ataupun haiwan-haiwan yang dipandang mulia macam lembu? Haiwan yang dipandang mulia. Oh, okey lah, boleh lah. Dia haiwan tu sangat rajin. Boleh? Okey. Boleh? Boleh. Okey. Saya tak suka pandang gembira. Saya bagi saya pandang muka cik lagi tenang daripada saya pandang gembira. Okey, boleh. Saya bagi masa 1 minit daripada sekarang. Cepatnya. 1 minit. Okey, 2 minit lah. Untuk kita fikir secara 2 minit, okey? Okey, start daripada sekarang. Okey. Cik boleh buat bunyi semut. Serius. Bunyi semut Serius. Muka serius, jangan gelak-gelak. Boleh. Okey. 3, 2, 1. Okey, bunyi semut. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Betul kan? Sebab saya tak pandai buat bunyi semut. Sebab ilmu saya cetek. Tapi yang saya tahu Nabi Sulaiman ni pandai. Dia apa yang semut cakap tu, dia tahu bunyi macam mana. Alhamdulillah. Okey, ni last. Apa lagi? Ni last. Saya nak cik bunyi ikan. Ikan paus. Dia bunyi macam bunyi hantu. Macam mana? Iya cik. Buka. Jangan serius. Cik buka net view tak percaya. Okey. Macam mana bunyi paus tadi? Macam kita kalau macam ikan kat laut tu kita banyak spesies kita tak tahu kan. Saya ada tengok National Geography ni. Okey, alright. Bunyi dia sebiji macam bunyi makhluk lain ni. Ya. Macam mana bunyi dia tadi? Macam tu tapi kalau cik dengar lagi real lah. Kalau saya buat tak real lah. Cuma saya agak realistik sikit Okey, itu saja setakat ini. Terima kasih cik bagi. Sedalam tak sedar dah 88 minit kita berborak Ya, tak apa. Kita berjumpa ke next episode cik bagi. Terima kasih. Okey, sama-sama. Sama-sama Cik Afiq. Alright. Semoga keluarga Cik Afiq